Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin Fahmi Rahman, pelajar daripada kursus LMCR 1272, Set 1, Komunikasi Lisan dalam Bahasa Melayu. Jadi pada video ini saya ingin menyampaikan sedikit sinopsis pengajaran dan juga apa yang saya peroleh lah daripada dua video iklan yang saya tengok, which is yang pertama adalah Memori Abah daripada Afing Raya, dan yang kedua adalah Baju Terakhir daripada Dimi. Jadi saya bergerak kepada sinopsis video pertama, iaitu Memori Abah daripada Afin. Jadi video ini mengisahkan seorang anak lelaki yang pulang ke kampung untuk menyambut hari raya, dan sepanjang dia berada di rumah, dia terkenang kembali kenangan bersama arwah ayahnya lah, daripada saat hingga kecil hingga ke dewasa. Dan setiap sudut rumah tu menghidupkan semula memori kasih sayang, pengorbanan dan nasihat daripada ayahnya sendiri. Jadi bagi saya video ni sangat menyayat hati dan mengingatkan kita tentang pentingnya menghargai insan yang tersayang sebelum terlambat. Itu sinopsis video pertama. Yang kedua adalah Baju Terakhir daripada Dimi. Video ni pula memaparkan kisah seorang ibu yang menjahit baju raya untuk anaknya. Walaupun mereka satu keluarga hidup dalam kesusahan, ibu ini tetap berusaha untuk menyediakan baju yang terbaik. Namun pada hujung cerita, kita diberitahu bahawa anaknya telah tiada dan menjadikan baju itu sebagai baju terakhir lah, baju yang dijahit tu sebagai baju terakhir untuk menunjukkan kasih sayang dan kerinduan. Dan sama juga bagi saya video ini sangat menyayat hati dan penuh dengan perwatakan emosi. Jadi pengajaran yang saya dapat daripada kedua-dua video tersebut, yang pertama adalah pentingnya untuk kita menghargai ibu bapa dan keluarga kita selagi mereka masih ada. Kerana kita tahu kehilangan mereka mengajarkan erti menghargai itu sendiri. Yang kedua adalah kasih sayang tak semestinya ditunjukkan dengan hanya semata kata-kata, tapi kasih sayang juga dapat ditunjukkan melalui perbuatan dan pengorbanan kita, khususnya kita sebagai seorang anak. Jadi kaitan kedua-dua video iklan ni dengan komunikasi itu sendiri, bagi saya kedua-dua video ni menggunakan komunikasi bukan lisan secara berkesan, seperti mana ekspresi wajah, suasana dan muzik latar, yang bagi saya elemen-elemen tersebut dapat menyampaikan emosi. Dan ia juga menunjukkan komunikasi emosi yang kuat, di mana mesej tu disampaikan tanpa perlu banyak dialog. Dan ini bahawasanya membuktikan yang komunikasi tu bukan hanya melalui kata-kata semata, tapi juga melalui tindakan kita dan juga simbol-simbol visual. Jadi pandangan saya berkenaan dengan kedua-dua video iklan ni, bagi saya kedua-dua video ni sangat berjaya menyampaikan mesej nilai murni dan mesej kekeluargaan itu sendirilah. Kerana kita dapat lihat banyak aspek-aspek emosi dan keluturan hati dapat ditunjukkan. Dan apa yang cadangan daripada saya untuk kita teruskan menghasilkan video seperti ini, kerana bagi saya bukan sahaja menghiburkan tetapi juga dapat mendidik masyarakat itu sendiri. Yang kedua, cadangan saya untuk kita nak menambahbaikkan video ni adalah kita tambahkan lagi elemen-elemen interaktif seperti mana elemen emosi itu sendiri, untuk kita lebih memberi impak kepada penonton yang menonton video-video iklan tersebut. Jadi itu saja daripada saya, rakaman daripada sinopsis pengajaran kaitan ni dengan komunikasi dan cadangan-cadangan saya lah untuk penambahkan video-video tersebut. Jadi saya berharap kita semua dapat mengambil iktibar dan lebih menghargai insan kita yang tersayang lah, terutamanya dalam musim perayaan itu sendiri. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.